Siapa tu? Lah, lupa nak tulis nama. Kenapa pula aku ada dalam keluarga kau? Kau jangan main-main, Fizi. Ini boleh mendatangkan marah. Kau tak boleh buat sesuka hati. Betul-betul? Yalah, mana boleh? Iya, tak boleh gitu. Suka-suka hati je keluarga kau. Semua diam. Dengar Fizi cakap. Cikgu, saya dah lama kenal dan berkawan dengan Ihsan. Dia selalu bantu dan kongsi makanan dengan Fizi. Tapi kalau barang mainan, dia ada kedekut sikit. Dia tak suka kongsi mainan dengan orang. Tapi apa-apa pun, dia baik hati. Jadi, Fizi anggap dia sebagai keluarga. Fizi!